Aircon ni kalau ada masalah, saya nak pesan kat semua. Tolong kalau rosak part tu, kena cari dulu punca. Kenapa part tu rosak? Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi masalah aircon juga. Of course, biasa. Masalah aircon mesti tak sejuk. Okey, untuk kereta Honda ni, kita dapat hari ni masalah dia kurang sejuk. Terutama bila dia berhenti. Bila dia berhenti, aircon dia kurang sejuk. So, dia bawa datang cek. Bila saya cek, dia ada beberapa masalah. Cuma bacaan dia, bila saya dapat bacaan awal dia, bacaan high pressure dia lebih 250. Memang sangat tinggi lah. Jadi apa yang berlaku, kompresor dia terus cut. Maksudnya dia on sekejap, dia cut. So ini disebabkan oleh pressure switch dia baca tekanan terlalu tinggi dalam sistem, so dia cut. Dia bagi isyarat kat kompresor, cut. So dia cut lah. So di sini kita nak kena cari pula punca. Kenapa high pressure dia tinggi? Nombor 1, bila kita cek fan motor dia ni, fan motor dia tak bergerak. Bila kita ketuk, baru dia berpusing. Jadi bila fan motor tak berpusing, tak bergerak, high pressure naik tinggi. Bila kita ketuk, baru high pressure dia drop. Tapi drop tak bawah pada 200. Lebih kurang 230. Tetap tinggi juga. So, apa saya buat? Saya cek part ni pula. Nampak? Saya cek dia punya condenser. Sekarang saya nak suruh anda tengok condenser dia ni. Keadaan condenser dia. Nampak tak? Dia dah berubah bentuk. Keadaan kondenser dia ni berubah bentuk. Macam ada kemek sikit. Okey, nampak? Kalau tengok dari atas ni, bengkok. So, inilah punca kenapa high pressure dia terlalu tinggi. Sampai 230. Jadi, saya beritahu owner, kalau tak saya nak tukar dia punya ni je. Saya nak tukar botol ni je. Tapi sebab keadaan luar biasa. Saya kata ke owner, saya cek dulu benda ni. Bila saya cek, memang betul. Bila dia bengkok kat sini, dia ada, dalam ni dia nipis tau. Dia halus. Ni dia halus. Nampak tak? Dia halus. Okey, dia halus je. Okey, tapi saya nak tunjuk kat sini. Zoom sikit. Ada kemek tak? Ada kemek. Okey, sebab kondenser ni, tugas dia untuk menyejukkan sistem. Kalau dia ada kemek, dia terlalu sensitif. Kalau terlalu sensitif, memang boleh menyebabkan high pressure tinggi. So, bila high pressure tinggi, memang aircon tak akan sejuk. Okey, lepas tu, satu lagi masalah dia. Masalah dia satu lagi adalah, aircon dia tak boleh drop. Bila saya masuk, gas tak boleh masuk. Gas dia sangkut, tak boleh masuk habis. Sepatut gas dia lebih kurang 430 gram. Saya hanya boleh masuk lebih kurang 300 gram je. Okay, bila sangkut, inilah punca dia. Punca gas tak boleh isi, salah satu spring dalam ni. Dalam ni ada spring. So, inilah punca kenapa gas tak boleh masuk. Ni salah satu punca. Macam orang tanya kan, macam mana nak tahu benda ni rosak? Salah satu, bila gas tak boleh masuk, inilah punca dia. Okey, sekarang inilah bacaan high pressure dia. Ini bacaan low pressure dia. Lebih kurang 30 lebih sahaja. Okey, nak tahu suhu dapat berapa? Jom. Nampak tak? Suhu kita dapat 6 lebih. Sekarang saya sedang buka pintu. Dapat 6.8 tadi. Saya buka pintu, dia dah yalah, panas balik lah. Betul tak? Tapi nampak, suhu kita dapat 6.8 tak silap tadi. So, nampak tak? Aircon ni, kalau ada masalah, saya nak pesan kat semua. Tolong kalau rosak part tu, kena cari dulu punca. Kenapa part tu rosak? Baru buat kerja. Terang kat customer satu-satu. Nanti kita tak mau. Kalau kita cek, oh bang, kompresor rosak. Kita tukar kompresor, tak lama kemudian rosak lagi kompresor. Ini yang kita tak mau. Jadi kita nak kalau boleh cek dulu. Okey bang, kompresor rosak. So kena tahu dulu kenapa dia boleh rosak. Punca daripada fan motor ke, daripada kondenser ke, daripada valve ke. Baru sistem dia tu, barulah bila dia buat sistem dia tu boleh tahan lama. So kalau siapa yang ada masalah, tak boleh settle masalah aircon, ni nampak kat atas. Boleh cari kami di Fizi Motorsport Sunway Ipoh. So dapat tiap hari ni, settle.